Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilmi." Siapa yang menghendakkan dunia, dalam dengan ilmu. Siapa yang nakkan akhirat, juga dengan ilmu. Siapa nak kedua-duanya, kedua-duanya juga dengan ilmu. Maka sebenarnya bulan Ramadan yang mulia ini, ayolah, biasa kita dapatkan diri kita dengan ilmu. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, sekian. Terima kasih. Timbang tentang Al-Quran. Kenapa saya duduk tentang Al-Quran ni? Awak rasa macam ada benda rasanya. Awak bila awak kata awak kena hamster, maknanya baik. Timbang tentang Al-Quran.